Pernahkah anda dengar tentang lightsaber Osha yang bertukar merah? Apa maksud perubahan warna ini dalam dunia Star Wars? Terutamanya dalam siri The Acolyte. Jom kita selam kisahnya. Dalam Star Wars, warna merah pada lightsaber melambangkan sisi gelap dalam Force. Ia terbentuk melalui proses yang dipanggil bleeding, di mana seorang Force user memanipulasi kristal kyber dengan emosi gelap mereka seperti kebencian dan ketamakan. Dalam The Acolyte, kita diperkenalkan kepada Jedi bernama Osha, seorang yang sangat berbakat dan setia kepada Jedi Order. Tetapi konflik dalamannya semakin mendalam apabila dia terdedah kepada misteri kuasa gelap yang lama tersembunyi. Lama-kelamaan, kuasa gelap itu mula mempengaruhinya sehingga lightsabernya bertukar menjadi merah. Ini bukan sekadar perubahan warna, tetapi simbol peralihan ke sisi gelap Force. Apa yang menjadikan Osha unik ialah perjalanannya menunjukkan bahawa walaupun dengan niat baik, sesiapa sahaja boleh tergelincir ke kegelapan. Apakah yang anda rasa? Osha boleh ditebus? Atau adakah dia sudah terlalu jauh ke sisi gelap? Apa pandangan anda?